Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Lahkanan Siti Aisyah binti Abdullah. Jadi pada hari ini saya akan berikan sedikit tazkirah yang bertajuk kesilapan Muslim di bulan Ramadan. Terdapat pelbagai kesilapan yang sering Muslim lakukan. Jadi hari ini saya akan berikan dua kesilapan. Yang pertama adalah bersahur dengan hanya makan dan minum sahaja tanpa ibadah lain. Jadi ini satu kesilapan yang umat Islam sering lakukan sekarang. Waktu tersebut pada hakikatnya adalah waktu yang terbaik untuk kita beristighfar dan menunaikan solat malam. Jadi firman Allah ketika memuji orang mukmin artinya dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka ni selalu beristighfar kepada Allah untuk memohon ampunan. Jadi itu adalah salah satu kesilapan yang sering Muslim lakukan. Jadi yang kedua pula adalah kita menganggap waktu imsak ni ada sebagai lampu merah untuk kita sahur. Jadi ini adalah kerana waktu imsak ni sebenarnya tidak lain hanyalah sebagai hanya lampu amaran saja yang dicadangkan oleh beberapa ulama demi nak ingatkan kita yang bahawa waktu sahur dah nak hampir tamat. Tapi bukan tamat, dah nak hampir tamat. Jadi ia bukanlah waktu tamat untuk makan sahur, tetapi hanyalah sebagai waktu amaran sahaja. Jadi janganlah kita ni sebagai umat Islam ni kita rasa bila dah sampai imsak tu kita dah tak boleh nak bersahur. Jadi kalau kita lewat bangun ke waktu tu baru masuk imsak, jadi kita masih sempat untuk bersahur selagi belumnya azan subuh. Jangan beli alasan kita tak nak sahur, kita tak nak berpuasa pula kan. Itulah salah satu kesilapan yang sering umat Islam sekarang lakukan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.